ayanda tercinta. Alhamdulillah, kerana melihat aksi sujud syukur yang dibuat oleh ayanda tercinta adalah antara sujud syukur ayanda YB sendiri. Anda syukur dengan kemenangan dan keputusan rayuan pada hari ini. Saya kongsikan sedikit momen-momen yang mungkin sukar untuk kita lihat. Salam seorang anak sebagai tanda terima kasih kepada ayanda dan ibunda tercinta yang setia menemani perjuangan anak anda sehingga ke hari ini. Pun turun, thank you. YB depan sikit, YB boleh? YB dekat sini sikit boleh? Maybe both of you can go in front a bit. Assalamualaikum, good morning my friends. We just heard the judgment read by the learned Court of Appeal Judge, Justice Noreen. She gave a very detailed judgment. As the counsel representing the legal team, we are grateful and obliged to the learned judges of Court of Appeal who appreciated the arguments canvassed by us. Essentially, we canvassed 2 points. One, there's no prima facie case. Number two, that the learned High Court judge did not appreciate the defense advanced by YB. The High Court accepted and appreciated our submission. And what is important, I'd like to emphasize, as far as the first judge is concerned, the court said there's no evidence. The court also said there's no evidence of dishonest intention on the part of YB. That the $1 million was channeled for programs for the party and not a single cent went to the pocket of YB. As far as the second judge is concerned, the money belongs to YB and nobody else. So there's no criminal misappropriation. And because second judge feels the charges do not stand as well, I'd like to take this opportunity to thank YB's counsel team at the High Court, in particular Gobind Singh and Datu Ambika. They conducted the case very well. And as far as the current session is concerned, the lead lawyer is Datu Yusof. We'd like to thank him as well for his leadership and guidance. And we say Alhamdulillah for the decision given by the judges of the Court of Appeal, and justice has been served. Thank you so much. YB mungkin ada yang kata tu. YB boleh dengar apa sikit? The most crucial point that need court intervention in appeal. There are, with respect to the learned High Court judge, there are many appealable errors in terms of fact, in terms of law. And the court went through the various errors that were present in the course of proceedings as well as in the judgment. No, the court said that the witness are not credible. As far as their main witness, SP13. SP13 is not consistent, not credible. All right? Thank you. YB tadi keputusan penantian 5 tahun. Ya. Selalu bila momen seperti ini akan ada ucapan yang sudah dirangka, disiapkan. Tetapi apabila saya masuk ke sana kehakiman pada pagi tadi, saya buat keputusan untuk tidak menyiapkan apa-apa kerana saya ingat detik-detik di Mahkamah Tinggi di mana keyakinan akhirnya menghancurkan keyakinan diri, physical, mental. When I entered, I was prepared for any outcomes and any consequences despite knowing that I'm in the right. Jalanan 5 tahun yang lepas memang penuh dengan rintangan dan cabarannya. Kalau saya nak ungkap satu persatu, sangat panjang. 5 years was hell. Kerana pihak cuba untuk mencalar integriti saya, and I care a lot more about my integrity than my own life. Ibu, ayah masuk keluar di soal siasat. Saya sebagai anak rasa begitu salah kerana tekanan sampai
ibu menghidap penyakit kanser lagi sekali relapse. Pelbagai tawaran yang saya terima saya terpaksa tolak. Jalan mudah ditolak untuk membersihkan nama di mahkamah, kerana akhirnya mahkamah itulah merupakan benteng terakhir bagi rakyat yang disalahi dan dikhianati. Sebab itu kemenangan pada hari ini mengingatkan saya mengapa saya memilih jalan untuk mengabdikan diri pada perjuangan untuk memajukan Malaysia. I mean, I really do sincerely love this country more than my own life, and I'll do whatever it takes to make this country a great country. Dan untuk Malaysia jadi negara yang maju, institusi kehakiman dan yang lain bebas, kuat, kukuh, dan perlu ada kepimpinan yang betul-betul prihatin pada nasib rakyat untuk bangunkan negara. So jujurnya saya berharap bahawa apa yang saya lalui tidak akan mana-mana musuh politik saya lalui juga. I do not wish this on even the worst of my enemies, and I hold no grudges whatsoever in moving forward. Saya perlu ucapkan terima kasih kepada barisan peguam. Saya rasa Hisham and the team is here. Datuk Yusof dia pemalu sedikit dengan media kerana sentiasa bersama, tapi lebih penting kerana percaya kepada saya. I think that's more important. Dia bukan setakat untuk memenang kes di mahkamah, tetapi daripada awal untuk percaya bahawa saya berada di pihak yang benar. Tadi Datuk Hisham pun dah ucapkan terima kasih kepada barisan peguam di peringkat mahkamah tinggi, Sir Gobin and the team, Datuk Amiga dan yang lain. Saya tidak boleh lupakan ibu, ayah, kakak, abang saya yang paling setia bersama, dan kadang-kadang saya lebih risau tentang reaksi mereka daripada nasib saya sendiri. I mean, they are my parents, and obviously because of that they are my life. Sahabat-sahabat daripada pelbagai parti, gerakan bahasa yang turut datang walaupun kita baru berkenalan, tapi bila sudah berkongsikan air mata tu, it means a lot lah. Terima kasih kerana anjurkan banyak bacaan Yasin walaupun tidak disuruh, kerana saya pun tidak tahu. Saya terhutang budi. Moving forward, it's back to the job. Saya akan kekal mengabdikan diri kepada Malaysia, negara tercinta. 5 tahun menanti YB, rasa lega tak YB? 5 tahun tu kisah lama tu lah. Bila saya fikir balik segala rintangan, cabaran yang bukan sekat saya, ramai lagi yang lalui bersama dengan ugutan, sorokan. Tetapi saya ingat detik pertama apabila saya digertak from the beginning, ya. Dalam diri saya, kenapa saya tidak rasa takut? Kerana saya tahu saya berada di pihak yang benar. Nak tahu apa pun, nak ugut apa pun, it's okay. Kerana akhirnya saya hanya sekadar kenderaan yang kecil, yang rapuh, yang boleh ditukar pada bila-bila masa. Tapi kenderaan inilah akhirnya memilih jalan untuk mengabdikan diri kepada Malaysia dan rakyatnya. So I do not regret that at all, and I'm not afraid to go through that again, because in the end it's worth it. Selagi kita dah tahu maklumat hidup yang jelas, mengapa kita berada di sini, mengapa kita lakukan, as long as the objectives are clear, and you have the grit in you to keep on marching forward no matter how painful it gets, insyaAllah all will go well. Dan saya rasa saya betul-betul bersyukur atas Allah SWT kerana memberikan saya peluang untuk diuji sebegini. Ujian ini sedikit sebanyak akan menguatkan saya, iltizam saya, prinsip saya, untuk terus berkhidmat sebaik mungkin untuk melipat gandakan usaha khidmat saya. Video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.